Jadi hari ni harga emas turun 411. Pada saya murah lah. Hari ni murah berbanding dengan harga yang tertinggi sebelum ni. Sebab harga emas ni kalau naik banyak, kalau turun dia tak sebanyak dengan kenaikan. Jadi sebab itulah setiap tahun kita akan dengar, bagi yang dah siapa simpan emas, dia akan sentiasa dengar, sekarang harga emas tertinggi dalam sejarah. Sekarang harga emas tertinggi dalam sejarah. Okay. Dan kita tak pernah dengar lagi, sekarang harga emas terendah dalam sejarah. Saya tak pernah dengar lagi 14 tahun lah. Okay. Saya tak pernah dengar lagi harga emas terendah dalam sejarah. Setiap saban tahun kita akan dengar tertinggi dalam sejarah. Kita akan dengar mungkin terendah dalam setahun. Terendah dalam 6 bulan. Kita boleh dengar. Tapi terendah dalam sejarah tu kita tak pernah dengar lah. Okay. Sebab graf dia kalau dia naik, dia banyak, naik banyak, turun sikit. Okay. Jadi pada saya sekarang ni harga emas murah berbanding dengan harga yang tertinggi 426 per gram minggu lalu lah. Okay. Jadi maksudnya tuan-puan berpeluang beli emas yang mahal ni pada harga diskaun.